Ramai ingat kena ada ribu-ribu dulu baru boleh simpan emas. Tapi kalau ada RM100 je, sebenarnya dah boleh mula. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Sekarang ni menabung emas tak perlu beli seketul besar. Kita boleh mula ikut nilai duit. Beli sikit demi sedikit. Yang penting konsisten dan faham konsep simpan nilai. Masalahnya ramai tunggu duit banyak. Akhirnya duit RM100 tu habis untuk benda kecil. Tanpa sedar nilai duit makin susut. RM100 yang sama kalau ditukar kepada emas, dia jadi simpanan yang lebih berdisiplin. Sikit tapi berterusan, lama-lama jadi bukit. Emas bukan makin murah, harga naik tanpa tunggu kita bersedia. Yang rugi bukan orang tak ada duit, tapi orang yang asyik tangguh. Kalau hari ini ada RM100, guna RM100 tu untuk mula, bukan untuk tunggu. Tak perlu sempurna untuk bermula, cukup berani untuk langkah pertama. InsyaAllah sedikit hari ini, besar manfaatnya nanti. Okey tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.